Yeah, Shasha. Edge Nutrition. Welcome to Edge Nutrition. Best company, trust of people. No matter how you are welcome. You are welcome. Welcome to Edge Nutrition. Best company, trust of people. No matter how you are welcome. You are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Firdaus Mat Ramsul. So hari ni kita berada di Putrajaya. Kita ada view Masjid Putrajaya dengan pusat pentadbiran negara lah, Putrajaya insyaAllah. So alhamdulillah rabbil alamin. Okay. So kebetulan saya memang ada kerja dekat Putrajaya. Kita ada jumpa kita punya business partner. Okay. So kebetulan kita berada di sini, kita nak buat satu video lah. Okay. So saya nak share tentang orang kata kejaya saya. So alhamdulillah saya dah hampir 5 tahun bersama syarikat AG Nutrition sebagai distributor, dan saya dah mengasaskan satu company saya sendiri, iaitu M Firdaus Empire. Okay, company saya lebih kepada rekrutmen lah. Kita buat pasaran buat pemasaran produk daripada syarikat AG Nutrition. So alhamdulillah dah hampir 5 tahun saya bersama AG. Okay, sedikit saya nak berkongsi sedikit pengalaman saya lah bersama AG Nutrition. Okay, saya pun bermula sebagai pengguna produk. So alhamdulillah produk dah masuk ke pasaran hampir 30 buah negara lah. Okay. So saya bermula daripada part time. Alhamdulillah saya nampak ada perkembangan yang baik di syarikat AG Nutrition. Dia membantu saya untuk buat satu side income. Okay. Yang dah ubah hidup saya daripada saya bekerja, dan sekarang saya full time sebagai usahawan di AG Nutrition. Okay. So banyak pengalaman yang saya dapat timba lah daripada company AG Nutrition. Okay. Kita buat kita memang bermula daripada zero lah. Saya tak ada pengalaman berniaga. Okay. So kita kalau ikutkan, memang saya memang memilih untuk buat perniagaan lah. Itu memang minat saya lah. Okay. So kita nak bercerita tentang pengalaman saya hampir 5 tahun mencemburui. Saya perjalanan career saya sebagai direct selling salesperson untuk produk AG Nutrition. Okay. Tak apa, kita sembang santai je hari ni. So banyak mengubah lah career saya sebagai salesperson ni. Banyak mengubah saya dari segi mental saya, dari segi skill saya, insyaAllah. So banyak benda yang saya nak kongsikan. So saya dah buat satu channel YouTube. So channel YouTube ni lebih kepada perkongsian saya tentang perjalanan saya bersama syarikat AG Nutrition. Okay. So saya saja pilih tempat ni sebab memberi saya inspirasi tentang pembangunan negara kita. So kalau kita dapat lihat dekat belah sini. Okay. Kita follow. Okay. Kita nampak view Istana Darul Ehsan. Okay, saya cuba zoom. Tengok zoom. Kita cuba zoom. Istana Darul Ehsan. Okay. Okay. So kita ubah balik view kita.
Memang boleh cantik. Kamera ni memang memberi kerjasama betul. Kamera ni. Okey, kita kembali ke view kita yang tadi. So, tak ada banyak benda saya nak share. Saya suka spontan, minta maaf lah. Kita baru nak bermula buat video. So, kita punya presentation pun agak tak berapa teratur. Tapi Alhamdulillah saya cuba. Kata kita bermula. Saya punya pegangan ialah jangan tunggu sempurna lah baru kita nak bermula kan. Kita selagi apa yang ada, kita buat je apa yang ada di tangan. Okay. Kalau dulu saya memang orang kata tak pandai bercakap, tapi saya paksa kita berlatih untuk bercakap kan. Saya dah jumpa ramai orang, dah jumpa klien saya dah jumpa business partner saya. So banyak benda saya menimba pengalaman daripada orang lain. Lebih banyak menimba pengalaman daripada orang lain. So kita belajar daripada pengalaman orang lain. Kadang-kadang mereka ada yang share dengan saya kan. Masing-masing ada kejaya. So kita berkongsi lah sedikit pengalaman orang lain. Kita belajar daripada kesilapan orang lain, pengalaman diorang kan. So Alhamdulillah dalam masa 5 tahun ni banyak benda yang saya belajar. Okay. So saya mula-mula decide untuk buat full time sebab saya nampak syarikat AG Nutrition dengan produk yang dihasilkan, orang kata ada permintaan di pasaran lah. So kita nampak demand dekat situ. Sebab saya pilih AG Nutrition sebab adalah dia berasaskan produk kesihatan. So kalau kita buat kajian, kita mengkaji kan, produk kesihatan ni adalah mempunyai demand yang sangat tinggi lah di pasaran. Betul lagi satu, kita punya company berasaskan direct selling, kata multi level marketing. So kalau kita tengok statistik untuk industri MLM ni, kita mempunyai pasaran yang sangat luas dan terbukti. Okay, kita industri MLM ni menghasilkan penghasilan jualan yang sangat tinggi. Okay, ini terbukti oleh statistik Malaysia lah. Nanti kalau ada bukti saya akan share dengan you all kan. So Alhamdulillah, daripada result saya sendiri, sebab dulu saya banyak follow dengan leader-leader dekat luar sana. So syarikat-syarikat direct selling, kalau kita tahu syarikat-syarikat direct selling dekat Malaysia ni banyak, antaranya insurans. Okay, kita ada produk-produk seperti Coway kan, penapis air lah, apa semua berasaskan kesihatan lah. So kita nampak dekat situ permintaan pasaran yang sangat luas. So why not kita try kan. Kita cuba. Macam saya, Alhamdulillah saya bersama syarikat AG Nutrition. So kita pun bersama dengan leader-leader yang hebat, dengan pengasas syarikat yang mereka berasal, kata mereka bermula pun daripada direct selling. Okay, pengalaman daripada bawah menjadi leader yang hebat, achieve satu pencapaian yang sangat tinggi dalam syarikat. So mereka dengan pengalaman yang diorang ada, diorang bawa satu tindakan yang luar biasa. Diorang create satu company sendirilah untuk syarikat. So terhasillah syarikat AG Nutrition. Pengasasnya orang Melayu kita, orang muda kan. Orang kata, sebab tu saya nampak AG Nutrition boleh pergi jauh lah. So Alhamdulillah saya dah buat satu keputusan yang baik untuk bersama AG Nutrition secara full time lah. So Alhamdulillah, so saya pun dah achieve kejayaan di sini. So saya memang pilih untuk terus berusaha keras lah. Kita nak tambah baik gerak kerja kita.
kita nak tambah baik cara kita marketkan produk kita. So ni adalah satu inisiatif saya kita buat video. Saya buat channel YouTube untuk saya share perjalanan hidup saya bersama AG Nutrition. Syarikat AG Nutrition syarikat AG bersama minta maaf. Bersama syarikat AG Nutrition Sdn Bhd, AG Nutrition International Sdn Bhd. Okey. Biasalah bahasa Inggeris. Saya tengah belajar lagi nak influence saya punya sebutan kan. Syarikat AG Nutrition International Sdn Bhd. So tak apa, kita belajar daripada bawah. Okey. Saya pegang satu kata-kata kan. Kalau kita tak berani bermula, okey, kalau nak tunggu sempurna baru nak mula, memang tak dapat lah kan. Bahasa pasar orang kata, selagi boleh jalan je. Jangan nak nunggu pandai bercakap, jangan nak nunggu pandai semua benda kan. Ramai orang kalau kita tengok daripada saya tak tengok jauh lah, saya tengok dalam syarikat AG Nutrition sendiri. Kejayaan tu datang daripada dia tak spesifik kepada latar belakang pendidikan, dia tak spesifik kepada kerjaya yang bagus. Ada juga yang dari suri rumah menjadi usahawan. Ada juga daripada syarikat kita pesakit sendiri yang consume produk dah sihat dan rasa berkeyakinan untuk bantu orang lain kat luar sana untuk sihat bersama mereka. So benda tu saya nampak satu nilai yang baik lah yang kita boleh contohi kan. Sebab saya pun bermula daripada pengguna produk kan. So alhamdulillah saya decide untuk join AG Nutrition secara full time dan alhamdulillah mendapat result yang baik lah di sini, insyaAllah. So kita akan berkongsi lebih banyak lagi video lepas ni, insyaAllah. So jangan you all mana yang berminat, kalau nak tahu pasal produk, nak tahu pasal peluang membuat income di syarikat AG Nutrition, boleh follow saya di YouTube, boleh follow saya di sosial media saya, insyaAllah. Kalau berminat, kalau you all serius untuk nak tahu pasal syarikat AG Nutrition dan peluang buat jana pendapatan, boleh contact saya. So insyaAllah saya dalam usaha untuk buat satu website nama syarikat saya M. Firdaus Empire Academy. So saya memang sekarang ni all out untuk berkongsi manfaat produk, nak berkongsi tentang peluang nak jana pendapatan. Okay, nak bantu you all dalam syarikat kita. Kita ada satu trademark iaitu transforming people. Kita nak transform semua orang dari segi menaik taraf nilai kesihatan mereka, nilai orang kata kewangan, insyaAllah. So alhamdulillah saya di sini saya dapat tambah baik saya punya kesihatan, okay, dapat tambah baik nilai kewangan saya, insyaAllah. So alhamdulillah saya pun dah decide untuk buat full time. So kita nak buat yang lagi bagus, kita nak tambah baik pergerakan kita lepas ini, insyaAllah. So apa-apa pun boleh follow saya punya YouTube channel, okay, M. Firdaus Empire, okay. InsyaAllah atas sokongan tuan-tuan, kawan-kawan semua, rakan-rakan di Sokmed, okay, juga rakan-rakan di YouTube, kita sama-sama menaik taraf kehidupan kita dari segi kesihatan dan kewangan, insyaAllah. So ini saja untuk hari ini. Okay, insyaAllah saya akan usaha untuk konsisten buat video untuk berkongsi manfaat. InsyaAllah kita akan ada video-video tentang produk, kita akan video-video tentang isu semasa berkaitan dengan company kita, produk kita. So kita ada banyak produk yang kita boleh kongsikan untuk you all yang serius untuk tingkatkan kesihatan, kesihatan fizikal, mental, dan juga kalau you all berminat untuk bersama kami untuk jana pendapatan di AG Nutrition, insyaAllah kita terbuka hati untuk jemput you all bersama kami. Okay. Saya lebih kepada usaha untuk berkongsi manfaat, insyaAllah. Dia pilihan antara
tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan semua untuk grab, untuk ambil peluang ni insyaAllah. Kalau ada keyakinan untuk join, boleh bersama kami lah di AG Nutrition. Okay, boleh contact saya, boleh follow YouTube saya insyaAllah. So, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah macam baca berita lah. Okay guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi to the next video. Okay, bye. Yeah. Shasha. Welcome to AG Nutrition. Welcome to AG Nutrition. Best company, transfer people. No matter how you are welcome. You are welcome. Welcome to AG Nutrition. Best company, transfer people. No matter how you are welcome.